Bayangkan, satu hari nanti suami pergi dulu, isteri masih menangis, cuba kuatkan diri, anak-anak masih kecil, masih perlukan dia. Tapi dalam masa yang sama, satu surat sampai, surat dari bank, minta bayaran rumah diteruskan seperti biasa. Sedangkan rumah tu bukan 100% milik si isteri. Kalau beli dua nama, 50% adalah milik arwah. Dan bila arwah meninggal, bahagian tu automatik masuk faraid. Maksudnya, rumah yang isteri duduk setiap hari itu tiba-tiba jadi hak ramai orang. Ada bahagian anak, ada bahagian ibu bapa arwah, bukan lagi milik dia seorang. Proses pula ambil masa, nak jual tak boleh, nak pindah milik tak boleh, rumah tu boleh jadi beku. Ramai ingat boleh wasiatkan terus kepada isteri, tapi hakikatnya tak semudah itu. Nabi SAW pun ada sebut, la wasiyata liwaris, tiada wasiat untuk waris kecuali semua waris setuju. Dan wasiat juga terhad hanya 1/3 sahaja daripada harta. Sebab tu ramai yang pilih hibah. Bila ada hibah, duit akan terus sampai kepada pasangan, boleh terus guna untuk bayar hutang rumah, teruskan kehidupan tanpa tekanan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu tunggu, tak perlu bebankan keluarga. Sekarang kita ada promosi tuan-tuan, hibah 500,000 serendah RM50 sebulan saja. Nak lindungi keluarga, just PM saya. Ingat, pelan padu tiada ragu. Assalamualaikum.